Ramai fikir jadi penyewa wang confirm stabil. Tapi sebenarnya ada 7 sebab kenapa ramai terperangkap jadi miskin. Dan nombor 7 ni paling ramai yang tak sedar. Yang pertama, gaji tetap. Rasa selamat, gaji jalan walaupun ekonomi terjun teruk. Rasa selamat tu beracun buat ramai yang tak mulakan simpanan. Yang kedua, belanja ikut jadual gaji. Gaji masuk, shopping. Lepas 2 minggu, ikat perut. Ulang balik 15 tahun. Tak naik level. Yang ketiga, hutang potong gaji. Loan kereta, loan rumah, loan perabot, loan PTPTN, loan itu, loan ini. Kadang slip gaji tinggal nafas saja. Loan sampai 40% ke bawah. Nombor 4, personal loan. Renovate rumah. Renovate untuk nak impress jiran, bukan untuk nak naik nilai. End up, liability, bukan asset. Yang kelima, terlalu bergantung kepada allowance. Bila dapat allowance ataupun allowance kena potong ataupun berubah allowance, hilang cash flow, terus jadi panic. Yang keenam, KPI kewangan kosong. Skill naik tak banyak, gaji naik drip. Harga barang naik macam roket. Inflasi makan diam-diam. Dan yang ketujuh, tak simpan langsung aset fizikal. Masuk gaji, habis. Masuk allowance, cair. Bonus tak tahu pergi mana. Sebab semua simpan dalam bentuk yang mudah lesap. Bila emergency, apa lagi? Submit lah. Payslip. Kerajaan kot. Payslip laku. Buat personal loan. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan dah rasa dah terkena lah poin 3 dan poin 4, itu bukanlah koinsiden. Itu amaran awal. Dan lagi satu, jangan follow saya. Sebab saya selalu ajak pasal simpan emas dan bebas hutang. Jadi, penjawat awam yang reda hidup kais pagi tak perlu ilmu ini. Betul kan?